Emas ni aset paling liquid dunia. Pergi arah nu, dapat cash on the spot. Tak payah tunggu proses bank yang lembab. Tak payah tunggu gaji 5 angka nak mula. 1 gram pun dah boleh slay. Simpan aset, tak perlu tunggu kaya. Akaun bank boleh kena freeze, tapi emas, kerajaan pun tak tahu kau ada berapa. Ini baru aset yang independen. Duit kertas boleh jadi sampah macam duit pisang, tapi nilai emas takkan jadi zero. Kekayaan tetap di tangan kita. Duit ada, tangan laju nak shopping. Bila tukar jadi emas, terus sayang nak jual. Ini teknik simpan duit paling jenius. Duit kertas cuma janji kerajaan, tapi emas, nilainya pada berat dan ketulenan. Ekonomi hancur pun, kau tetap selamat. Emas ni aset paling private. Tak payah declare, orang pun tak tahu. Ini rahsia kekayaan quiet luxury kau. I dah mula simpan kat Public Gold. Korang bila lagi? Klik link kat bio sekarang, biar I guide sampai pandai.